Okey bang, abang dari mana? Daripada Pacang Dena. Macam dia nak untuk hantar lembu kami lah. Ya, untuk lembu korban. Okey baik. Permit untuk menyembelih lembu dia. Minum cukup. Ni seekor lagi. Ni seekor lagi. Ni kerbau. 3 ekor kambing. 1 2 3. InsyaAllah kita akan sempurnakan ibadah korban besok. Hari ini kita didatangi oleh Kuasa Veteriner Negeri Selangor. Ya. Ini berada Cik Kusairi bersama dengan Cik Aizat lah. Okey, tujuan kami datang kat sini untuk tengok dari segi permit sembelih. Okey. Berapa ekor dia orang sembelih dekat sini. Kemudian kadang-kadang kami pun boleh tegur sikit lah untuk teguran dari segi teknikal, kebersihan. Lepas lapar, kalau boleh lapik plastik macam tu. Itu sajalah selebihnya. Untuk memaklumkan pada semua orang, setiap kali sembelih mesti kena ada permit sembelih. Mesti ada permit sembelih. Mesti ada. Untuk kami kalau kata ada apa-apa penyakit pada ternakan tu, kami boleh trace kat mana kandang dia, kami boleh quarantine ataupun kami block pengeluaran dia. Itu je lah. Okey, saya tengok ada di telinga dia ada tanda tagging. Ya, lembu ya. tu. Itu apa tanda tu? Tanda tu untuk pengenalan setiap lembu. Oh ya. Jadi contoh macam pembeli dia akan tahu lembu mana yang dia akan beli, itulah nombor dia. Oh begitu. Macam tu. Okey Cik Zu, Cik saya terima kasih banyak ya. Ni Kuasa Veteriner. Potong macam ni. Sebenarnya tak salah lah sebab kebersihan tu. Macam itulah kalau boleh hilang ada Okey bos, teguran dia okey. Bagi Alhamdulillah ya. memang Kita membina terima. lah. Akan datang insyaAllah kita Nambah baikan ya. Ya, akan datang kita akan buat seperti mana yang teguran tadi. Ni tugas paling kecil sekali. Kita dapat kerbau hari ni. Ya. Untuk saya dan keluarga saya. Kerana lillahi ta'ala. Okey, selesai sudah niat. Bang. Baik. Apa ngah siapa nama? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, korban kambing. Dengar. Dengar. Tolong dengar. Omar. Ada. Saya. Saya Nazra. Ada Bakir. Ini nombor 1. Ada Siti Rozihan. Dia suka orang belai dia. Manja ni, tuan dia selalu belai dia ni. Manja. Sedih muka dia. Dia sedih Jangan ni ya. Baik. Dia baik ya. Ustaz, baik dia. Tadi Kakinya pun dah dirapatkan. dah rapat kan nampak kaki dia. Macam tahu je nampak. Cek. Siapa penama boleh pegang? Boleh cecah tangan. Mana pegang. Niat. Baik dia. Yang buat tu. Patut lah baik tu. Patut lah baik, kita orang pegang. Dia baik. Baik. Ini 2 nama. Dua nama. Mari. Pusing. Kuat sikit. Tahan dengan ni. Dengan kepala lutut. Sana tahan juga, tanduk dia pun tahan juga. Ni darah tu panas. Darah tu. Kerbau tak macam lembu. Ya. Itu sebabnya kalau kerbau ni nak kena pisau tajam betul. Tajam betul. Dia macam getah. Ini nombor 1 lah Victorinox. Ini pisau bawang boleh. Ini pisau ni. Banyak nak. Keluar kan pisau dia. Betul-betul tajam. Pinggang. Jangan silap lah lembu nombor 2. Terbaik. Terbaik ya. Sama air manis terbaik. Ni pakai kambing ke ni? Kambing. Oh, kambing kat sini. Baik kau. Berapa ekor? Wah, sekejap je dah proses dia. Aku cari buat dekat dalam tak ada. Kau kat sini apa nyuruh? Iyalah. Siapa ketua ni? Wak Sugi. Wak Sugi ni okey. Ustaz ni. Wak Soge ketua. Pak Din. Oh, Pak Din. Okey, Pak Din jaga dia orang ni. Lepas tu bagi dia orang makan. Pak Din ni nak timbang ke nak hantar ke tempat dia orang masak? Orang perempuan? Ini semua dia bagi 3. Bagi 3. Kata sekor untuk masak. Dah lepas. Oh, itu wak lam je kan? Wak lam dia. Tu besar betul. Besar ya? Sup, tulang dengan sedikit daging, lepas tu kari kambing sekor.
Ramai pembantu ni tolong. Ramai hari ni ramai. Ya. Agak-agak sebelum zuhur boleh makan ke? InsyaAllah. Lapar dia orang. Terima kasih Puan Salia. Ni kau dapat wang senang ni nampak. Masalah Tak ada. bahaya. Ini sabar. Kerja belum? Ni buat kerja tak buat kerja ni? Saya macam kenal ni, dia pindah dari Penang. Pilih. Jauhnya. Mula. Kerja dah siap? Ya, banyak kita. Oh, banyak rehat. Syai ke? Masuk daging lembu. Ya, syai ke? Ya. Saya nak ambil untuk. Dah, ni. Kamu ni. Ni. Online lah ni. Sama. Kau nak kowe order? Oh, ada. Oh, Mak oi Ros. Allahu Akbar Ros. Macam mana kau pegang Ros? Boleh. Lembu ke bau? Okey, yang bertugas tak ada kupon. Yang bertugas tak ada kupon jumpa sarjan. Bertugas tak ada kupon. Bau je. Oi, banyak. Bertugas tak bertugas. Yang bertugas ya. Siapa bohong kita tak tahu ni hak surau. Ni ke bau? Tak tahulah. Bertugas. Okey. Timbang. Timbang. Oh, satu. Gelang. Ini untuk berapa je? Batang ke, batang pinang ke, ekor ke. Batang pinang. Sama juga ada bilang. Batang pinang juga. Berat dia pada wak. Berat dia. Dia dipanggil Apa? angkat sayang. Terima kasih. Zulkar. Dia. Naila. Naik. Okey, jom. Okey ya. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha.